Assalamualaikum. Ni aku nak tunjuk ada kan. Aku nak royak lah, nak bagi tahu cara nak cek wang wheel bearing ni molek ke tak. Maknanya wang wheel bearing ni boleh pakai lagi ke tak? Boleh pakai. Tapi kat macam nak start dia jadi payah nak hidup ke apa tu. Salah satu punca tu apa panggil. Lepas tu nak tahu benda ni masih elok lagi ke ataupun tukar. Start bila kita buka, ni ni Huawei ni gas starter. Nak tahu gas starter molek tak molek ni, kita gonjel dia di sini. Maknanya kalau dia banyak free, maknanya gonjel ni, maknanya tenaga dia jauh tu. Maknanya tenaga dia jauh. Kalau tukar wang wheel bearing saja pun, maknanya wang wheel bearing tu akan cepat rosak lah. Macam wang wheel bearing dia ni, berarti ke ni, sepatutnya dia rapat ni. Maknanya spring dia ni dia tak main dah. Spring dia rosak dah. Lepas tu ada kesel lah timbul ni. Dia timbul. Maknanya sini ni out ni. Wang wheel bearing dia out. Nampak? Sepatutnya spring dia ketolak lagi. Dia rapat sini. Ni kadang-kadang bunyi kuk. Salah satu tu dia bunyi kasar tu, salah satu punca ni. Wang wheel bearing ni. Kita tengok hak baru. Banding dengan yang baru. Yang baru ni, perhatikan. Maknanya spring tu dia rapat, dia tolak. Maknanya bila spring tu tolak, benda ni tidak akan kata ketat lah. Terbuai yang lama, termasuk yang baru. Apa tak? Dia ada free sikit lah. Sikit lah free dia. Sebab tu aku show. Kira lah nak bagi steri ke atau kedah ke. Aku pun boleh ilmu daripada arwah abadi Pomet M4 dulu lah. Tukar wang wheel bearing, tukar satu set. Jangan tukar wang wheel bearing sahaja. Sebab kalau tukar wang wheel bearing sahaja, benda ni rosak, benda ni akan makan ni. Dia akan timbul ni. Dia akan makan lah wang wheel bearing ni. Jadi tak tahan lama lah. Ingat dulu masa mula-mula aku repair dulu tahun 2019 dulu. Zaman tu kata barang payah lah, maknanya barang nak jumpa, nak cari barang Benelli payah. Masa tu aku create lah order di M4 nya, barang M4, barang gila. Jadi tukar benda ni saja ya. Benda gas starter tak tukar. Sampai satu tahap, satu key tu, ni memang auto lah. Memang kocok lah duduk dalam gon ni, memang orang kata kocok kuat benar dah. Jadi
paling lama bertahan 1 bulan. 1 bulan out. Ni dia akan makan ni. Dia akan punah balik. Wang Wiberi ni akan rosak balik. Lepas tu aku tanya dengan arwah Pedi ni. Dia kata nak tukar benda ni, tukar 1 set. Barulah Wang Wiberi ni tahan dia lebih lama. Pasal Wang Wiberi ni, ilmu tu nak jaga Wang Wiberi ni, aku tahu, aku test dengan customer ke apa. Satu je, minyak ikan kena jaga. Minyak ikan tu kena jaga. Barulah Wang Wiberi ni lambat rosak. Tak kira lah pakai hak murah ke. Cuma pakai hak murah. Kalau pakai terlampau murah minyak ikan ni, kata jaga hayat bagai enjin tu dia akan jadi cepat lah. Tapi kalau tukar, kata kalau jaga, boleh lah mana kata jaga hayat tu berbanding orang jaga guna minyak ikan mahal ni, lebih jaga hayat ke orang pakai minyak ikan mahal lah. Cuma kalau jaga minyak ikan, insya-Allah lah. Banyak aku duk test customer aku ke apa gini. Yang mana jaga minyak ikan, Wang Wiberi tu lama lah. Boleh kata setahun lebih ke apa gitu ginilah. 2 tahun pun ada. Bergantung lah, kata bergantung cara-cara kata dijaga tai-tai itulah kata. Penjaga lah, jaga minyak ikan tu lah sendiri tu. Lepas tu cara satu lagi kata masalah, dia punca masalah Wang Wiberi nak rosak ni, kadang-kadang masa time bateri tak ada. Masa kita nak start enjin ni, bateri lemah. Situ dia akan makan Wang Wiberi tu. Sebab starter motor Benelli ni, kalau duduk di Yamaha ke Honda, dia starter racing dah. Sebab standard Yamaha macam Honda, aku malas nak pelawak, aku tak boleh buka lagi starter Yamaha Honda ni. Kalau Yamaha standard motor Yamaha ni, Wasuku ke LC ke, karbon di starter tu 3 je ada. Original pun 3 je. Tapi kalau starter racing, barulah dia 4, karbon dia 4. Maknanya bila karbon ni banyak, dia lagi power starter tu. Cuma kok Benelli ni original dia mari 4 karbon dah. Sebab tu kalau buat spek Nerua ke N5, awak tengok macam spek N5 sekalipun, starter tu boleh guna. Maknanya lah rok lagi tarik. Itu kelebihan kata Benelli. Cuma tu lah aku nak cerita malam ni nya. Ni aku senggel motor ni sebabnya masa beki hari tu buka kelas ke apa kali ni aku tak buka lah. Masa tu efek start ni dia main ada tak berapa nak itu mana. Muka aku tak naik mana. Jadi kak minyak ikan baru lah. Jadi bila aku test 2 hari naik, 2-3 hari naik ni, dia adalah kata tanda-tanda Wang Wiberi rosak ni. Macam start dia tak lekat, dia merung bunyi. Tu kita start ni dia bunyi kasar. Tanda-tanda tu. Kata tanda Wang Wiberi ni rosak. Jadi malam ni aku buka lah. Sebab nak siap motor ni. Nak serah corner ni. Benda lain okey belakang dah. Buat belakang dah. Jadi ilmu aku kongsi malam ni. Semoga manfaat lah pada pengguna Buda Benelli. Yang penting tukar dia, jangan tukar Wang Wiberi saja. Tukar 1 set.
Apa-apa? Ciao. Assalamualaikum.